masing-masing usahawan yang meletakkan produk, dia tak payah bayar sewa kedai. Dia cuma kita ambil commission. Dia bagi kat kita berapa persen, 10% contoh. Lain juga ambil lah. Dia kira setiap bulan berapa kos dia tolak kita. Kita sebagai ejen lah. Cuma Ustaz sediakan tempat je lah. Tempat kita sediakan, tempat training kita sediakan. Tapi kalau sekiranya produk tu tak terjual, sekiranya produk tu tak jual, bagaimana Ustaz dapat komisen? Promotion dia ialah masing-masing kita berperanan membantu bersama-sama untuk media. Sekarang ni dalam semua perkara yang paling penting ialah promotion media. Media yang paling ringkas apa yang orang suka sekarang ni, yang boleh laju. Kan orang boleh berbaris panjang, tak komplain. Makanan contoh. Jadi kita bagilah media bagi makanan cerita macam mana orang lain boleh berjaya di bidang makanan. Kita pun nak juga usahawan-usahawan lain tak tahu macam mana nak buat. Kita cari TikTokers mana yang paling top, yang boleh bincang sikit dia punya yuran dia. Itu saja. Kos bayar media